saya dan Klang telah membangkitkan isu melibatkan larangan terhadap Zakir Naik, di mana saya difahamkan pada tahun 2019 pihak polis telah mengenakan larangan ke atas beliau. Tujuan larangan itu dikenakan adalah sebab beliau mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Dan mengikut rekod yang ada, dua perkara telah disebut oleh beliau di Kota Baru. Satu, beliau mengatakan bahawa orang-orang Cina perlu kembali ke negara Cina. Kedua, beliau telah menyebut bahawa orang-orang India beragama Hindu lebih cenderung menyokong Narendra Modi berbanding dengan Mahathir. Dan selepas itu beliau telah disiasat dan larangan telah dikenakan. Soalan saya adalah spesifik. Adakah larangan itu telah pun ditarik balik? Kerana baru-baru ini beliau telah berucap di Perlis. Dan tujuan saya tanya soalan ini, Menteri dan pihak yang umum yang ada di sini adalah niatnya bukan untuk menyentuh agama atau agama Islam. Saya ingin tanya sama ada larangan yang dikenakan ke atas beliau telah pun dibatalkan. Saya umum mengetahui bahawa saya tidak membantah kepada ceramah agama dan oleh siapa-siapa, kecuali ianya melibatkan Zakir Naik spesifik, kerana beliau ini merupakan seorang yang boleh mencetuskan kontroversi di negara ini. Terima kasih Menteri, mohon penjelasan. Terima kasih Jelutong. Kes 2019, waktu itu saya Jemaah Menteri juga, tapi saya Kementerian Perdagangan. Okay, saya masih ingat dua insiden disebut. Larangan ketika itu adalah kerana pending siasatan dibuat ke atas dua insiden itu. Okay, 2019 itu ketika siasatan dibuka dan siasatan dijalankan, dalam tempoh itu larangan berceramah dikenakan pada tahun berkenaan. Untuk itu saya semak balik sekarang tidak ada lagi larangan itu, sebab dia merujuk hanya kepada tempoh siasatan terhadap dua kenyataan yang dikeluarkan dalam ucapan kata saya di Kota Baru dan di Perlis. Jadi menjawab soalan Jelutong, apakah sekarang larangan itu tidak lagi sekarang.